Kita jangan lupa bapa kita yang kerja keras nak membesarkan kita, menanggung kita, yang tak pernah malu nak buat kerja. Janji kita boleh pergi sekolah. Kadang-kadang bapa kita garang, cubit, tampar, sebat, rotan, tapi jauh di hati bapa sangat sayang pada kita. Bapa jarang cakap, yang cakap mak. Sebab tu bila kita nak minta, kita minta pada mak, melalui mak. Mak akan cakap pada bapa, abang, kasut leman tu koyak. Bapa tak cakap apa. Tunggulah 2-3 hari, dia cari duit, dapat ganti kasut. Itulah bapa, tuan-tuan. Bapa dalam diam dia buat. Janji anak dia senang.